Halaman yang ke-36 pada ayat 225 hingga 230 daripada surah Al-Baqarah bercerita tentang keadilan, dan keadilan yang dimaksudkan di sini berujuk kepada keadilan dalam sebuah keluarga. Ada peraturan yang Allah bekalkan ketika menghadapi cabaran konflik rumah tangga. Pada ayat 225 Allah bercakap tentang sumpah, ya, kalau katakan seseorang itu bersumpah main-main, Allah boleh ampunkan, tetapi niatnya itu perlu diperhatikan kerana niat itu akan diperhatikan oleh Allah. Kalau betul dia bersumpah tapi dia cakap pada hakim bahawa dia main-main, maka dia kena menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-226 bercerita tentang ilak. Ya, apa maksud ilak? Mungkin jarang didengar dalam masyarakat Melayu, tetapi di peringkat orang-orang Arab dia menyatakan ilak ini dia tidak mahu bersama dengan si isterinya sehingga ia terpisah, ya. Dia ingin memisahkan isteri daripada kehidupannya kerana dia tak suka, ataupun kerana isterinya buat perangai, ataupun memang si lelaki itu yang sendiri buat perangai. Maka Allah menyatakan dalam masa 4 bulan itu peluang untuk dia merujuk, dan kalau masih lagi ingin berpisah, at-talaq fa innallaha sami'un alim. Allah mendengar, Allah mengetahui. Dua-dua. Ya, si suami itu kalau dia nak menceraikannya itu kerana menzalimi, Allah tahu, Allah dengar, dan Allah tahu macam mana nak handle. Dan bagi si isteri yang diilak, yang dipisahkan dan akhirnya bercerai, maka Allah juga mendengar jeritan kepayahan yang ada, dan Allah tahu macam mana nak menyelesaikan isu yang sedang berlaku. Dan di dalam ayat yang ke-229 Allah bercakap tentang at-talaqu marratan, iaitu talak, perceraian itu 2 kali sahaja. Bila sampai kepada talak ketiga, maka itulah dinamakan sebagai talak bain, perceraian yang kekal. Maka tidak boleh lagi merujuk kembali kepada si isteri kecuali si isteri itu sudah berkahwin dengan lelaki lain dan mereka tidak okey, mereka berpisah, maka boleh kembali semula isteri itu, bekas mantan isteri itu, kepada bekas suaminya tadi. Ini pelajaran besar kepada seorang lelaki, seorang suami yang diberikan peluang untuk melafazkan cerai. Jangan bermain-main ataupun mengikut perasaan ketika mengeluarkan perkataan. Tetapi ini tidak diberikan pada wanita, ya, hanya diberikan pada lelaki. Jadi lelaki kena jaga perkataannya. Kalau marah, tak puas hati, diam saja. Diam saja, pergilah ke mana-mana, jangan sampai mengeluarkan perkataan, kerana perkataan yang paling menyakitkan ialah apabila dilafazkan talak dan hanya 2 kali sahaja Allah berikan. Allah tak benarkan banyak kali kerana ianya akan menyakiti kepada si wanita, dan Allah memperjuangkan lelaki wanita sama tahap dalam takwa menuju Allah.